Adakah boleh makan ubat yang membawa pada tak mau boleh anak? Maka apabila ni baca taklif pula dah. Maka apabila duduk dengan isteri tak beranak, adakah boleh tinggal isteri itu? Mana pula? Atau kita reda dengan takdir Allah? Ya ginilah, kalau ia tu lah ni, ia dok tosik ke anak, lepas tu ia makan ubat untuk tosik ke anak, lepas tu tak boleh anak lah, tak boleh anak. Lepas lah ni ia mikir dah lah, aku tengok orang tak boleh anak nampak susah we dah, nak ke anak pula dengan bini tu tak boleh dah. Bini lain nah, tak berani aku dah. Ya gini, ingat molek deh. Ya buku makan ubat untuk kita nak menahankan daripada boleh anak ni, ulama duk keceknya, ia kata gini. Dia kata ia tubik dua betuk ke. Ia tubik dua betuk ke hak ulama fiqh kecek. Nah, satunya ia kata kita makan ubat ni, kita makan ubat ni li ajli tangzimin nasli. Dia kecek lagu tu. Kita makan ubat ni tujuannya nak tangzim. Tangzim ni makna gana? Nak jadi telatu. Nak jadi telatu nasli, keturunan kita. Misal lah, kita kata misal gini dah. Kita ni beranak 3 orang 2 tahun, 3 orang 2 tahun, 3 orang 2 tahun. Nah, kalau siapa adik dengan kakak tu bertukar. Kau mana silap dah? Silap 3 orang 2 tahun tu silap. 3 tahun 2 orang. Tu silap. Kita ni semula. Kita ni beranaknya 3 tahun 2 orang, 3 tahun 2 orang, 3 tahun 2 orang. Nah. Silap. Lepas tu bomo kata, orang betina-mu ni kalau duk beranak lagu ni, nanti masa dia lebih pada umur 50 ni kurang sihat. Bomo kata, kurang sihat dah lah. Supaya kita orang jatuh kerja pikul beras segundi buat hijau je mai dulu dah. Tekah kita umur 25 tak apalah. Tapi bila umur naik 40 50, siap. Dia panggil patah gerai. Istilah orang kampung dia panggil patah gerai. Gak bomo kata orang betina-mu, isterimu ni kalau beranak 3 tahun 2 orang. Bukan 2 tahun 3 orang. 2 tahun 3 orang teruk hal tu. 3 tahun 2 orang. Nah dah. Bomo kata ibu ni kurang sihat. Lalu tu bila kita dengar bomo wayak lagu tu kita mikir marinya, kalau kita jadi 4 tahun 2 orang lah mana weh. Dia panggil penjaga sikit. Jaga sikit pada saat ni. 4 tahun 2 orang ke, 5 tahun 2 orang ke, 3 tahun seorang ke, ikutlah. Tapi kita nak berjaga sikit pada saat ni. Hak tu ia panggil tangzimin nasli. Tangzimin nasli. Nak jadi penjaga. Maksudnya kita kata gini lah, kita penjaga. Kita makan ubat tu untuk jadi penjaga anak sikit. Maka hak ni ulama fiqh jawab kata dibenarkan. Tak apa. Tapi sungguh kata dibenarkan tu, ia panggil kita ni sudah luput di antara hikmat bagi syarak suruh nikah kahwin. Kerana apa? Kerana hikmat bagi disuruhkan kita menikah kahwin ni, salah satu daripadanya Nabi kata, aku nak jadi ramah umatku. Sebab bila umatku jadi ramah ni, akhirat esok aku bermegah-megah dengan kamu. Nabi kata akhirat esok aku terima kasih kamu banyak-banyak.
mu tolong buat tolong pelik umatku jadi ramah. Jadi panggil luputlah hikmatnya. So, lepas tu kita ni pula kita kena ingat. Kena ingat atas ramai-ramai anak kita 13 orang ni dah. Hak mana nak terpakai tu kita tak tahu. Boleh jadi hak kita duk toksik kat anak tu. Nyegi mari hak tekah kita duk toksik kat anak tu. Hak tu Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tanda kata, ia inilah akan jadi alim besar untuk pimpin umat Islam di kawasan ni. Kita pergi kerak toksik hak tu. Dia panggil pelak dah lah. Pelak dah. Sebab kita tak tahu benda tu dah. Tak tahu kata duduk di hak mana tu kita tak tahu. Lalu tu kok oleh kerana kita tak tahu buku tu, kita ambil belakang. Ambil belakang. Kerana apa? Di antara hikmat bagi selain pada hak sani disuruhkan kita menikah kahwin ke apa ni? Kerana harapan kita untuk nak dapat keturunan yang baik yang terjadi dalam anak beranak kita sana. Lepas tu demo tu nak hidup di hak mana kita tak tahu. Bila kita tak tahu kita ambil belakang. Tapi yang kita pesan ni bomo ayat tu takut-takut ibu tu kurang sihat. Lalu itulah syarat benar kita ni usaha dalam bentuk ke penjaga. Bukan kita tak sih, cuma nak tapi ujaga sikit. Ujaga sikit itu dibenarkan. Satu. Yang kedua. Hak nombor dua ni dia panggil kita makan ubatnya litatti'in nasli. Hak tadi li ajli tanzimin nasli. Hak nombor dua ni kita makan ubat tu li ajli taqti'in nasli. Supaya nak memutuskan nasal kita. Jadi bila makan ubat ni jadi mandu terus orang tu. Tak boleh nak sampai bila dah. Maka hak tu hukum dianya haram. Tu dia. Lepas tu jaga molek tu. Hukum dia terharam tu semasa belak tu. So laginya kita kata gini so lagi. Kitanya lani kita duk toksik kat anak. Payah kita ni jadi keru, jadi osomo, jadi payah nak kerja. Ada anak ni payah nak kerja. Faham tak? Kita mikir mari. Laki dah dah lah. Kita berlaki dah. Berlaki duk 3 tahun dah ngatuk laki kita. Lepas tu kita pun minta dia abang kita ni nak buat secara mandu kita boleh nak. Sebab susah kita ni nak kerja ni, dia boleh nak kerja pun susah. Abang kata tak apa buat. Misal lah tu dia. Saat ni dua ayat dah. Kalau buat dalam bentuk tu pada asal tu pun hukum dia haram dah. Baik. So lagi bila dia buat lagu tu, duk mari nyagi berlaku berselisih dengan tok laki dia. Selisih buku pun ikutlah. Buku lambat menanak ke, buku lambat bangun tidur ke, buku tak basuh baju ke, ikut. Bila berselisih dengan tok laki dia sana ni, tok laki dia tu bawa pada nak murid dakwah ke bini tu dah. Nya belafaz cerah. Nya belafaz tolak. Tu dia. Bila tok laki tu belafaz tolak, tak apa, terlucu dengan tok laki tu. Nak tanya kata si perempuan tu lepas dah bila? Apa tu jawab hak mengaji dah. Lepas dah bila si perempuan tu? Tu email jawab atau si perempuan tu lepas edah dianya satu. Hak ngaji dah ni, hak ngaji dah. Satunya ia kena pisah usaha makan ubat beluruk uak lah kok mana pun wi mari cemar.
Tu dia. Bila dia tu mari cemas, maka 3 kali suci lepas hadah. Tu dia. Kalau dia tu pisah usaha pun tak mari. Beluruk pun tak jadi. Cari tok bidan makan ubat pun tak jadi. Maka dia kena tunggu masanya, umur dia haji siapa 58 tahun. Ataupun 62 tahun. Kena tunggu apa masa tu? Siapa masa tu pula dia kena pakai edah 3 bulan, lepas pada tu baru lepas edah dengan tok laki sana. Tu dia. Ini kalau apa ni? Kalau dia buat lagu saat ni tu putus darah tak mari langsung. Dengan sahabat dia buat saat ni tak mari darah cuma langsung. Tak mari putus pah tak mari langsung. Ayah panggil putus darah dia tu li'illatin tu'rafu. Maka ni belik dah lah. Dalam bab edah belik sekali dia ni. Ia kena usaha, wi marilah darah dia tu kok mana-mana usaha pun wi mari darah. Bila mari darah, mula daripada mari darah tu bila cukup 3 kali suci lepas edah. Kalau dia usaha dah tak mari. Tak mari, tak ada nak buat dah tak mari. Ia kena tunggu masanya hingga siapa kepada masa sannul ya'si. Masa putus asa daripada ia telah duk khilaf ulama, setengah kata 58, setengah kata 60. Tunggu masa situ, cukup masa tu, maka pakai pula edah 3 bulan. Barulah lepas edah. Lepas tu orang tanya Syekh Khatib Syarbini, pas tak nyanyi ke dia? Syekh Khatib jawab kata wala mubatabilu bitu lilintizari. Dan syarat tak ada kira dengan sahabat lama duk nanti. Tak apa, mu kena nanti pandai kita buat sangat dah. Jadi kita jawab lebih ada surat ni tanya sikit tu sebagai nak peringat hak kita mengaji dah pada ni. Jadi perbuatan ni ada hak harus, ada hak haram. Iaitu baik dua betul kan.